Kak, yang ni saya ingat dulu zaman dulu. Kan nenek saya selalu buat. Tapi bentuk yang biasalah. Yang ini bentuk moden lah. Ini kuih lama ni. Ini namanya peanut butter apa? Peanut butter. Kuih lama peanut butter. Ini pun di antara yang legend. Request. Kita jual dekat Boots. Dan baru ni kita baru buat. Buka dekat mana? Dekat BP Mall bersebelah dengan Ringgit Coffee. Moni Cookies. Moni Cookies buat kuih raya. Bukan buat. Jual kuih raya dia semua dekat BP Mall. Harga special ke harga biasa? Harga special lah. Ada Special. Diskaun banyak tak? Banyak. Sangat. Sampai 10%. Yang ini satu lagi kuih lama. Ini favorite saya. Ini kalau ini biasa memang tak jumpa raya ni, Kak. Yang ini tak sampai raya dah habis. Ya Allah, ini Almond crunchy. Memang. Ini makanan untuk kesihatan ni. Yang nampaknya sehat. Tapi gula dalam ni banyak juga. Tak ada sehatnya. Tapi tak apalah. Saya sekali nak menikmati insya-Allah. Kan. Tengok cantik. Kilatnya tu. Kilatnya ni. Ini pun ada jual dekat booth BP Mall juga? Booth BP Mall dengan HQ Moni Cookies. Tapi kalau orang datang sini nak beli borong boleh juga tak? Boleh. Ya Allah. Kita masih open lagi. Sampai 9 hari bulan. Ni nak bagi tahu sampai 9 hari bulan 3 tau. Moni's Cookies Seri Gading. Aku letak location dekat sini. Nampak tak ni? Dah nampak kan? Korang cari je terus Moni's Cookies. Saya bisa sampai ni. Ya Allah, ini favorite. Jangan dilupakan Ini favorite mak saya. Mak saya kalau nampak ni satu balang habis. Satu balang habis. Tak sempat anak dia minta, "Mama mana?" Dah habis. Ni sampai. Comel-comel je. Ini masuk. Dah sebab puasa ni kau tak aku demo kau macam mana cara makan. Okey, jangan lupa biskut raya tahun ni Moni's Cookies punya. Okey, yang penting mara. Makan sampai kenyang. Boleh makan sampai kenyang.